Okay, let's go. Okay, untuk korang yang mana nak tengok aku review motor ni, tunggu sekejap lagi. Okay, hai. Assalamualaikum guys. Sama saya, Syafiq Dharma Motor. Okay, hari ni saya nak review sikit berkenaan naked bike terbaru daripada QJ Motor. SRK 250S, guys. Okay, first sekali aku nak cerita dengan korang pasal enjin dia. Okay, enjin dia didatangkan dengan 249cc, single cylinder, double wash cam, liquid cool, 4 valve dan 4 stroke, guys. Max power dia 20.5 kW pada 9,500 RPM. Dia punya max torque dia 22.5 Nm of torque pada 7,250 RPM. Okey, untuk bahagian depan kita boleh tengok motor ni didatangkan dengan LED, okey. Bukan setakat lampu, signal dia pun didatangkan dengan LED. Okey, kita turun ke bawah sikit. Kita tengok bahagian suspension depan dia. Suspension depan dia memang disiapkan datang dengan USD fork. Okey, memang mana-mana naked bike ataupun motor-motor sport dah pakai USD fork dah sekarang. Kita tengok bahagian tayar dia pula. Bahagian tayar dia untuk bahagian depan memang cantik, sedap. Yang mana nak layan corner, tak ada masalah. Tayar depan dia didatangkan dengan saiz 110 60 17. Okay. Brake disc dia pula kita boleh tengok dia dah siapkan datang dengan ABS. ABS dia untuk keselamatan brake korang. Okay. Andai kata korang brake emergency, jalan licin, korang tak senang tergelincir. Sebab apa? ABS ni adalah anti-lock braking system. Bila korang tekan brake habis, dia takkan lock terus brake disc korang. Okay, dia akan stabilkan brake korang tanpa korang tergelincir. Okay, kita beralih pula kepada bahagian depan, meter. Okay, kita boleh tengok meter dia didatangkan dengan TFT speedometer. Untuk tengah hari, tak ada masalah korang nak tengok. Kita boleh nampak ke sini, meter dia memang jelas. Dengan double signal, dia punya indikator minyak, trip meter, dia punya temperature, RPM dan juga dia punya speedo lah. Okay, kat sini dia punya ABS dan juga gear. Kalau korang tengok, kita orang rekod ni time tengah hari, panas terik. Memang boleh nampak clear, tak ada masalah. Setengah orang bawa motor, meter nak kena roket lah apalah. Sebab apa? Semata-mata nak tengok meter je. Okay, so dia dah datangkan sekali, memang lawa. Lagi satu kita boleh tengok dekat depan ni, dia dah siapkan datang sekali dengan USB port. Okey, mana-mana motor sekarang memang dah siapkan datang dengan USB port. So, mana korang yang nak ride, yang tak tahu jalan ke apa ke, pasang phone holder, tapi dah buka map lama-lama, handphone cepat habis bateri. So, korang ambil je kabel, boleh cas kat sini terus. Kalau korang boleh tengok belah kanan ni, dia punya starter ataupun switch on off untuk bahagian enjin. Dekat bahagian bawah, hazard light ataupun double signal. So, memang senang lah. Kadang double signal, ada yang nak kena tolak, ada yang kadang ke tengah sangat. So, belah sini memang selesa. Korang ada emergency ke nak tekan double signal, terus dekat bawah je. Pakai ibu jari je, dekat. Okay, so pada bahagian belah kiri, dekat bahagian atas ni kita boleh tengok dia punya setting meter. Korang nak setting meter, korang tekan je dekat atas ni untuk enter dan juga select. Bawah ni untuk dia punya signal. Korang nak masuk kanan, tekan kanan. Nak masuk kiri, tekan kiri. Kadang Malaysia ni suka bergurau. Nak masuk kanan, tekan kiri. Lepas tu, jalan straight, duduk bagi signal sampai habis. Dekat bawah, kita ada button horn. Horn ni memang majoriti Malaysia memang akan tekan lah. Okay, kita beralih sikit pada bahagian depan. Bahagian depan ni adalah untuk lampu. Korang nak tinggikan lampu, korang tolak je ke depan macam ni. Korang nak bagi biasa, macam ni. Okay, dan untuk bypass, tekan je. Memang senang, tak ada masalah. Nak bypass, nak tekan ke apa ke, payah ke,
tekan je macam ni. Senang, okey? Okay guys, untuk tank dia pula korang boleh tengok dia disiapkan datang dengan 12.5 liter. Okay, korang yang mana jalan jauh, yang mana suka ride ke apa ke, tak ada masalah. Dia punya seat height pula, korang tengok Okay, seat height dia cuma 780mm. Dia punya berat 148 kg. Okay, untuk macam saya 166 cm. Untuk seat height yang 7-8 lebih, tak ada masalah lah. Walaupun nampak jengkit sikit, sebab dia punya pedal kacau. Kalau pedal dia ke belakang sikit, boleh je. Tapak habis. Okay. Dia punya berat pula, untuk yang mana bawa baru-baru bawa motor naked bike ataupun motor-motor sport macam ni, boleh belajar bawa motor ni. Motor dia tak macam 250cc. Dia memang lightweight. Okay. Korang yang mana nak belajar bawa motor cc besar, boleh cuba bawa motor ni dulu. Okey, untuk bahagian belakang pula, kita boleh tengok lampu belakang dia didatangkan dengan LED tail light. Okey, untuk motor zaman sekarang memang semua akan pakai LED. Termasuk juga signal. Signal memang kita akan pakai LED dan juga memang akan pakai halus je macam ni. Okey, so memang nampak sporty untuk motor ni. Okey, kita turun ke bahagian tayar belakang pula. Tayar belakang dia didatangkan dengan saiz 140/60/17. Okey, macam saya cakap tadi, mana geng-geng yang pakai motor ni nak layan kona ke apa ke, tak ada masalah. Okey, dia pun didatangkan dengan channel ABS belakang. Tak ada masalah untuk braking system. Kalau jalan-jalan licin, korang boleh braking dengan selamat. Kita pergi tengok dekat dia punya monoshock pula. Monoshock dia didatangkan dengan adjustable monoshock. Okey, so korang mana yang nak suka keras-keras sikit, korang boleh adjust lah bagi keras. Yang mana tak suka berapa keras, korang adjust bagi sedap-sedap pakai je. Okay, so memang dia buatkan dengan cita rasa korang sendiri. Korang nak keras, buat keras. Nak lembut, buat lembut. Terpulang dekat korang. Okey, sekarang saya nak bagi tahu pasal keseluruhan design motor ni. Okey, untuk keseluruhan design motor ni memang kena dipanggil SRK 250S. S maksudnya sport. Okey, so kita boleh tengok motor ni memang gaya-gaya motor sport lah. Kita dengan naked dia, depan kita dah nampak garang. Dengan side kita boleh nampak, okey, tak terlalu menonjol, tak terlalu sendu. So-so je dia punya ni. Tapi kemas. Untuk bahagian belakang, tak terlalu besar, tak terlalu kecil. Sesetengah motor naked bike belakang dia akan nampak terlalu kecil. So, dia akan nampak sedikit pelik. So, macam motor ni memang cantik. Untuk korang yang mana badan kecil ke, mana badan-badan besar lebih kurang saya, bawa motor ni memang sesuai. Dia tak akan nampak pelik. Okey, sekarang saya nak bagi tahu pendapat saya sendirilah berkenaan motor ni. Apa yang saya betul-betul minat daripada rupa dia. Okey, apa yang saya betul-betul minat daripada rupa dia, daripada tepi, kita boleh nampak exhaust. Exhaust kalau kita tengok macam ni, antara motor-motor keluaran kilang, jarang kita nak tengok exhaust keluaran yang macam ni. Okay, exhaust ni cutting dia seakan-akan exhaust aftermarket. Yang korang dah pergi buat dekat luar ke, exhaust open ke apa ke, cutting dia macam tu. Cuma, faham-faham lah. Keluaran kilang dia takkan bagi terus yang garang. Dia akan bagi yang ikut spek. 250 punya bunyi macam tak kenalah dengan bunyi exhaust ni. Itu pendapat saya lah. Korang ada pendapat sendiri, korang boleh komen dekat bawah pendapat korang berkenaan exhaust dengan bunyi dia. Okey, lagi satu yang saya betul-betul minat dengan motor ni,
tak semua naked bike ataupun sport bike yang dia akan ada airflow macam ni. Okay, airflow dia nampak luas. Dia punya function ke apa semua ikut motor masing-masing lah. Cuma untuk design, memang yang ni saya boleh cakap lawa lah untuk airflow dia macam ni. So korang yang mana berminat dengan motor ni, saya dah explain panjang lebar dekat korang tadi kan. Okay, yang mana berminat dengan motor ni, boleh buka description dekat bawah, tekan je link dekat bawah. Okay, tabung kontak saya terus. Mantap, laju motor ni.